Dalam pelajaran lepas, kita telah mempelajari mengenal kata tunjuk untuk bahagian pertama. Dalam bahagian tersebut, kita berkenalan dengan perkataan haza dan hazihi. Okey, untuk bahagian kedua ini, kita akan berkenalan dengan dua perkataan yang lain pula, iaitu untuk menunjukkan itu. Okey, itu, iaitu zalika dan juga tilka. Okey, zalika dan juga tilka. Okey, mari kita lihat sama-sama. Untuk menunjukkan itu, kita kena gunakan perkataan ini. Zalika. Okey, ini dia perkataannya, zalika. Zalika ialah perkataan yang kita gunakan untuk menunjuk kepada itu. Tapi ingat, ia adalah hanya untuk lelaki sahaja. Ataupun perkataan-perkataan yang tidak ada huruf ta di hujungnya. Seperti apa? Kita tengok seperti apa ya. Seperti zalika rajulun. Okey, sekali lagi. Zalika rajulun. Ya. Zalika rajulun. Macam nak baris ni? Saya akan letakkan barisnya, iaitu za li ka rajulun. Okey, ini cara bacanya ialah zalika rajulun. Zalika rajulun. Zalika rajulun. Itu lelaki. Ataupun lelaki itu. Zalika rajulun ataupun lelaki itu. Okey, kita ambil perkataan lain pula. Selain pada zalika, kita ada banyak lagi perkataan yang lain. Seperti zalika jabalun. Okey, zalika jabalun. Ini itu bukit. Itu bukit. Zalika jabalun. Zalika jabalun. Zalika jabalun. Itu bukit. Itu bukit. Okey. Untuk lebih memahamkan, saya ambil satu lagi perkataan, iaitu pintu ya. Bun. Ba baris di atas, alif baris mati, dan ba baris dua di depan. Zalika babun. Zalika babun. Itu pintu. Itu pintu. Okey, jelas ya? Okey, bagaimana pula kita nak gunakan perkataan yang kedua? Saya dah sebutkan tadi bahawa kita ada dua perkataan. Yang pertama adalah perkataan zalika. Okey, perkataan yang kedua kita adalah tilka. Ta, lam, kaf, tilka. Barisnya ialah ta baris bawah, lam baris mati dan kaf baris atas. Tilka. Tilka maknanya itu untuk perempuan. Tilka maknanya itu untuk perempuan. Okey, itu untuk perempuan. Katakan kita ambil contoh. Tilka syajaratun. Syajaratun. Tilka syajaratun. Barisnya di atas, ja baris atas, ra baris atas, tun baris dua depan. Jadi kita dapat tilka syajaratun. Bacaannya apa? Tilka syajaratun. Bacaannya tilka syajaratun. Itu pokok. Okey, mari kita lihat. Kenapakah kita gunakan tilka? Bukan guna zalika? Kerana di hujungnya ada huruf ta. Okey? Kerana di hujungnya ada huruf ta. Seperti ini. Hujung huruf ta menunjukkan dia adalah perempuan. Perempuan. Syajaratun adalah perkataan mu'annas. Perempuan. Dan bukannya muzakkar. Yang kita gunakan tilka. Okey, satu. Okey, kita gunakan cari satu lagi perkataan untuk lebih memahamkan kita. Tilka
Okey, cuba tuan-tuan cadangkan. Tilka. Ya, tilka. Madrasatun, betul. Tilka madrasatun. Madrasatun. Okey, dia pun tak padan. Tak muatnya, jadi kita akan kecilkan sedikit. Kita dapat ini. Tilka madrasatun. Mim baris atas, dal baris mati, ra baris atas, sin baris atas, dan ta baris dua di depan. Okey, dapat baca sekarang. Tilka madrasatun. Tilka madrasatun. Tilka madrasatun. Itu madrasah. Itu sekolah. Itu sekolah. Itu sekolah. Jadi sekarang kita boleh buat, kita boleh apply. Okey, yang pelajaran lepas, haza, hazihi. Haza untuk lelaki, hazihi untuk perempuan. Sekarang ini zalika untuk lelaki, tilka untuk perempuan. Okey, untuk menambahkan kefahaman, saya cuba bawakan di sini satu perkataan. Contoh zalika. Zalika rajulun. Perkataan tadi juga saya nak bagi tunjuk pada tuan-tuan perbezaannya. Okey. Saya rasa tuan-tuan boleh nampak sekarang. Okey, bariskan dia. Zalika. Okey, zalika. Ra baris atas, jim baris di depan, lam baris dua di depan. Okey, cuba tengok. Ini perbezaan yang nyata, tuan. Zalika rajulun. Zalika rajulun. Tilka madrasatun. Okey. Nampak? Tak ada ta kan? Belakang tak ada ta. Kerana itu tidak kita gunakan zalika. Okey, belakang ada ta kan? Ada ta, kita gunakan tilka. Okey, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan pelajaran kali ini. Itu untuk bezakan di antara haza, hazihi, zalika dengan tilka. Haza lelaki, hazihi perempuan, ini. Kemudian untuk itu, zalika. Itu, tilka juga. Itu, tapi zalika untuk lelaki, tilka untuk perempuan. Okey, saja untuk pelajaran kali ini. Semoga tuan boleh ulang-ulang kalau tak faham dan boleh call atau telefon saya jika tak faham lagi. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di klik-klik yang akan datang. إن شاء الله.